Bos nak pakai sistem ni esok. Klien pula nak datang. Dia nak buat presentation pula. Terpaksalah overtime. Nak ikutkan hati, tak berani juga buat kerja sorang-sorang ni. Tapi banyak office kat tingkat bawah masih juga overtime. Kira okey lah. Aduh, time ni pula teringat pesanan Aida kepoh tu. Rasa tegak pula bulu roma ni. Kau tahu, malam-malam ramai berjumpa dengan makhluk tu. Perempuan berbaju putih lusuh, matanya hitam pekat, giginya tajam menyeringai. Jika kau terjumpa makhluk tu, aku harap kau selamat. Kebanyakan yang bertemunya akan sakit atau maut akibat terhenti jantung melihat wajah ngerinya itu. Aduh. Yes, sampai sudah lift. Lama aku seriau dengan cerita si Aida tu. Okey, kita tutup pintu lift dan aku nak balik cepat. Dan makan dan tidur. Esok kena ikut bos masuk meeting. Hai, kenapa lama sangat lift ni nak gerak? Baik aku order nasi goreng Pattaya dulu. Cepatlah gerak lift. Aduh, kenapa ni? Confirm lepas ni keluarlah si baju putih tu. Janganlah apa-apa yang keluar, ya Allah. Cik. Oh, cik. Cik, sabar cik. Kenapa cemas-cemas ni? Oi, pergi kau setan. Jangan ganggu aku setan. Aku nak balik. Cik, saya Julia. Guard barulah. Sabar. Lift okey, tak rosak. Guard? Betul ke ni? Lift rosak ke? Aku takut ni. Jangan cemas. Macam mana lift tak shutdown? Cik tak tekan button ground. Aduh, iya ke? Oh, okey. Okey, janganlah gelak macam tu, menakutkan. Saya Julia, cik. Kelakarlah cik cemas tadi. Saya tengok kat CCTV. Yelah, macam mana? Tak perasan pula aku ni. Rakaman CCTV tolong padam balik ya, Gad. Nama siapa tadi? Julia, cik. Saya Julia. Oh, okey, Julia. Ingat ya, padam balik rakaman CCTV lift tu ya. Apalah nasib aku malam ni. Kena scam dengan diri sendiri. Malu Usop Bol. Assalamualaikum, Usop. Waalaikumsalam, Cik Filzah. Baru masuk kerja? Ada guard baru kan hari ni? Baru? Saya ganti Din ni sebab bini dia dah nak bersalin. Ada guard baru, Julia. Korang jangan lupa padam CCTV video memalukan saya tu. CCTV? Mana ada guard nama Julia, Cik Filzah? Semua guard lelaki lah. Habis tu, Julia tu siapa? Alamak, aku dah jumpa dia. Aduh, ya Allah. Cik Filzah jumpa siapa sebenarnya ni? Injit semut, siapa sakit naik atas? Injit semut, sakit kaki boleh kebas. Saya Julia, teman setia Anda. Ada siapa lagi nak minta bantuan saya? Tamat sudah filem pendek misteri Mokit Channel. Saya harap anda semua terhibur dengan video misteri sulung Mokit.
Pengajaran yang perlu kita ambil, pastikan tekan aras yang betul dalam lift ya. Dan jangan selalu balik lewat tau, sebab tak baik untuk kesihatan diri dan jiwa. Jumpa lagi. Bye.